Rakyat Malaysia paling banyak termakan mikroplastik di dunia. Kajian Amerika Syarikat mengenai rakyat Malaysia yang dikatakan makan kira-kira 15 gram mikroplastik sebulan itu membimbangkan, khususnya berhubung kesan jangka panjang terhadap kesihatan rakyat negara ini. Maya, awak kata awak selalu pening. Perut tak selesa, cepat letih. Betul ke? Ya, detektif. Saya makan sihat, tak merokok, tapi badan saya macam disabotaj. Kami ada bukti. Rasanya kamu terjebak dengan mikroplastik. Cuba tengok. Dia lagi, tapi dia tak dalam plastik. Awak minum air botol setiap hari? Makanan panas dalam plastik setiap hari? Kan seafood? Semua yang detektif cakap tu semua saya buat. Kau tak nampak aku, tapi aku ada dalam badan kau. Aku ada dalam usus kau. Aku ada dalam babamu kau. Aku halus, tapi aku berbahaya. Apa yang kau buat dengan masa kau, ha? Aku ganggu hormon mereka. Aku buat mereka sakit. Dan aku makan imun mereka. Dan yang paling best, aku berada di mana-mana. Tapi kenapa aku? Sebab kau guna aku. Kau setia dan botol pakai buang. Kalau kau guna botol yang boleh guna semula, tentu ada harapan. Betul tu. Mulai sekarang, kita guna botol yang boleh kita guna semula. Elak daripada penggunaan plastik. Dan yang paling penting, jangan kita panaskan makanan dalam plastik. Mulai sekarang, kita lawan dia. Aku akan kembali. Aku akan ada yang AI sekarang. Dapat cuci yang sekarang. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, isu pencemaran alam sekitar kian mendapat perhatian masyarakat dunia. Antara pencemaran yang semakin meruncing namun kurang disedari iaitu pencemaran mikroplastik. Di Malaysia, isu ini mulai mendapat perhatian apabila kajian menunjukkan kehadiran zarah-zarah mikroplastik dalam pelbagai sumber air, makanan laut, malah udara yang kita hirup. Fenomena ini bukan saja menggugat kesihatan ekosistem, malah berpotensi menjejaskan kesejahteraan manusia secara langsung dan tidak langsung. Mesti rakan-rakan tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil, iaitu kurang daripada 5 mm diameternya. Mikroplastik berasal dari berbagai sumber dan terbahagi menjadi dua kategori utama, iaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer ini adalah partikel kecil yang sengaja diproduksi dengan ukuran mikro, misalnya microgranule dalam produk kecantikan. Yang kedua iaitu mikroplastik sekunder. Mikroplastik sekunder berasal daripada pecahan plastik yang lebih besar akibat degradasi oleh sinaran UV, abrasi atau proses alami lainnya. Di mana mikroplastik ditemukan? Mikroplastik kini disebar luas yang telah ditemukan di laut dan danau yang tertelan oleh plankton, ikan dan kerang. Selain itu, ini juga ditemukan di tanah pertanian melalui pupuk kompos dari limpah
organik terkontaminasi. Di udara juga, dia terbawa daripada angin, bahkan terdeteksi di puncak gunung dan kutub. Di air minum, baik botol maupun keran. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan kesan mikroplastik ialah menjalankan kempen kesedaran awam, menggubal dan menguatkuasakan undang-undang yang melarang penggunaan plastik sekali guna serta menjalankan kerjasama antarabangsa dalam usaha meningkatkan kesihatan manusia dan kelestarian alam sekitar. Langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran mikroplastik. Yang pertama, sebahagian produk kosmetik dan penjagaan diri seperti skrap muka dan ubat gigi yang mengandungi mikroplastik dalam bentuk mikrobits. Masyarakat harus membaca dengan teliti tentang mikroplastik dan masyarakat harus memilih produk yang mengandungi bahan semula jadi. Misalnya, penggunaan bahan skrap muka yang berasaskan biji aprikot atau kopi merupakan pilihan yang mesra alam. Yang kedua, ramai yang tidak menyedari bahawa mikroplastik telah dikesan melalui makanan laut, garam dan juga air minuman. Masyarakat harus diberi pendedahan melalui kempen kesedaran, ceramah dan pendidikan formal tentang bahayanya penggunaan mikroplastik terhadap manusia dan alam sekitar. Sebagai contoh, sekolah dan universiti perlu menganjurkan pertandingan esei atau inovasi bertajuk Bebas Mikroplastik. Kesan pencemaran mikroplastik terbahagi kepada dua, iaitu kesan terhadap alam sekitar, iaitu pencemaran lautan. Mikroplastik sering ditemui di laut dan juga sungai. Ia dimakan oleh hidupan laut seperti ikan, kerang dan juga plankton yang akan mengakibatkan pencemaran sistem pencernaan dan kesihatan haiwan. Kesan mikroplastik yang kedua iaitu kesan terhadap kesihatan manusia, iaitu terserap ke dalam badan manusia. Mikroplastik boleh memasuki ke dalam badan melalui pemakanan makanan laut, minuman air dan juga udara. Dan kajian mendapati ia ditemui di dalam najis manusia, paru dan juga darah. Pencemaran mikroplastik amat membimbangkan kerana ia telah memasuki rantaian makanan manusia serta boleh menjejaskan kesihatan manusia. Walaupun kesan daripada pencemaran ini belum dikenal pasti, langkah pencegahan dari masyarakat serta tindakan keras kerajaan amat diperlukan bagi menjaga dan melindungi alam sekitar serta menjaga kesihatan manusia daripada pencemaran mikroplastik.